kepada wanita yang masih lagi buka aurat, tak pakai tudung, tak tutup dengan sempurna, kepada juga lelaki yang pakai seluar pendek. Dengar sini. Agama ni adalah agama yang menahan diri. Nabi SAW bawa satu agama yang menahan diri, yang mendidik hawa nafsu kita. Kena faham, bulan puasa adalah bulan yang menahan diri. Sebab tu dalam rukun Islam ada puasa. Kat sini kita nak kena faham, agama ini adalah agama yang menahan diri. Kalau dalam bulan Ramadan yang tak ada syaitan ni pun, kita tak boleh menahan diri, bermaksud kita ni syaitan. Sebab apa? Dia dah mengalir dalam darah daging kita. Sebab tu dalam bulan puasa ni lah kita nak kena didik. Kalau di luar Ramadan kita tak boleh nak menahan diri, bulan puasa ni belajarlah menahan diri. Bukan setakat kita berpuasa daripada lapar dan juga dahaga. Islam ajar kita menahan diri. Kepada korang, contoh macam lelaki-lelaki yang lembut. Bulan puasa, janganlah kita nak jadi sotong. Tolonglah menahan diri. Kepada lelaki-lelaki yang sotong, yang lembut-lembut ni, kan, tolonglah. Jadilah lelaki yang betul-betul berjiwa ataupun ada naluri lelaki sebenar. Lelaki sejati. Jangan kita berkawan dengan circle-circle kita ni yang jenis yang lembut-lembut juga. Kadang-kadang aku tengok mereka-mereka, yalah kita tengok orang buka puasa kan. Kadang-kadang keluar kan dekat kita punya video-video yang kita tak follow pun, tapi dia keluar. Mungkin sebab FYP. Kalau kita nak jadi strong, kalau kita nak jadi lelaki yang sebenar, cari lelaki-lelaki yang strong. Yang lelaki sejati, jangan kita kawan dengan kawan-kawan kita yang lembut. Sama juga dengan orang buka aurat. Jangan kita berkawan dengan orang-orang yang masih lagi buka aurat. Kita tak boleh didik diri kita. Kita kena keluar circle-circle keselesaan kita. Cari orang-orang yang tutup aurat yang sempurna. Jangan kita kawan dengan perempuan yang tutup aurat yang lilit-lilit dia punya tudung tu. Kita pun akan ikut lilit-lilit juga. Cari wanita yang betul-betul tutup. Kalau boleh yang cari yang bernikab. Bernikab. At least walaupun perangai dia lahanat. Kan sekarang ni tengok yang perempuan yang menyanyi dekat pentas pakai nikab. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab tak berjaya menahan diri. Sebab mereka dah biasa dengan pendapatan-pendapatan yang haram macam tu. Wanita mana boleh bernyanyi? Tapi sebabkan hawa nafsu menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, maka keputusan setiap apa yang dia buat berlandaskan hawa nafsu. Macam tu juga orang buka aurat. Sebab apa? Sebab hawa nafsu. Agama ini adalah agama menahan diri. Kita kena menahan diri. Kita tak boleh ikut macam mana orang kafarah hidup. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang yang beriman. Syurga bagi orang kafir. Ini kita kena faham. Kita tak boleh ikut hawa nafsu. Hidup kita ni tak boleh ikut hawa nafsu. Kita kena jenakkan nafsu kita sehingga takwa muncul. Itu maksud dia iman. Iman ni, kenapa Allah perintahkan kita? Sebab macam mana orang tak faham yang mereka rasa agama itu kan, kadang kita dengar lah ada orang cakap, tak apa, buka aurat, biarlah buka aurat, yang penting kena solat 5 waktu. Solat ni memang kewajipan kita. Sebab tu orang kafir, Yahudi, mereka kontrol kita ni. Mereka tak kisah pun kita hari-hari pergi umrah, pergi haji. Itu mereka tak kisah. Kita hari ni pergi majlis agama, tak kisah. Yang penting kehidupan. Macam mana cara pendidikan, macam mana cara pekerjaan, macam mana cara muamalat kita. Ini yang mereka kontrol. Agama itu way of life, cara kehidupan. Jangan kita ingat agama tu sekadar kita kena syahadah, solat 5 waktu, kita bayar zakat, menunaikan berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji jika kita berkemampuan. Bukan setakat tu. Ni cara kehidupan. Itulah agama. Sebab tu kita kena tutup aurat. Itu agama. Kebanyakan orang tak faham apa itu agama.
Dia ingatkan agama hanya sekadar tu, sekian-sekian. Dekat majlis, contoh dalam seminggu tu, kita pergi majlis agama, oh, dah jadi Islam. Ataupun lelaki, oh, waktu pergi solat Jumaat, dia dah jadi Islam. Tak. 24 jam, macam mana kita nak bawa agama? Macam mana Nabi ajar kita? Masuk tandas pun Nabi ajar. Macam mana beragama? Masuk tandas, macam mana cara orang Islam dengan orang kafir? Nabi ajar nak kencing, nak buang air besar, nak mandi, nak pakai baju baru, nak tanggalkan baju, nak naik kenderaan, nak turun daripada kenderaan, nak keluar rumah, nak masuk rumah, nak berniaga. Semua ini adalah agama. Silmil kafah, masuk dalam Islam secara total, secara keseluruhan. Itu agama. Tolonglah orang yang buka aurat, bulan puasa ni belajar-belajarlah. Okey, agama ni nasihat, jangan pula kita tak suka dengan nasihat. Kalau anda terasa apa yang aku cakap, kan, apa yang aku cakapkan ni, itulah tanda dia ada iman dalam hati korang. Okey, tolong kita belajar-belajar menahan diri. Kita belajar-belajar, mungkin kita tak boleh jaga solat 5 waktu di luar Ramadan. Bulan Ramadan ni kita usahakan. Dan kita tambahkan solat-solat yang sunat. Kita start jaga duha, kita start jaga tahajud, kita start jaga solat-solat rawatib kita. Boleh? InsyaAllah. Minta maaf Sebab apa? Sebab agama ni nasihat. Sebab amar makruf, nahi mungkar, ini perintah Allah. Kalau tak buat, Allahu Akbar, Allah akan turunkan azab. Walaupun bulan Ramadan. Bantu aku sharekan video ni supaya apa? Supaya ramai orang Islam faham apa itu agama. Agama ini cara kehidupan. InsyaAllah, apa yang paling penting, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.